Assalamualaikum. Selamat datang ke Cakap Masjid. Masya Allah, Alhamdulillah. Finally, it's back. Tahun ini Cakap Masjid is back. Di hari-hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dah lama Cakap Masjid tak dapat melihat wajah Ustazah Lena Musfirah. So welcome back Ustazah. Thank you so much Fiza. Masya A pleasure Allah. to Masya Allah. be in your presence. Nampak. Masya Allah. Masya Thank Allah. you. Ini dimungkinkan oleh Masjid Al-Amin sekali lagi. So Masya Allah, terima kasih Masjid Al-Amin. Dan kalau kita boleh mulakan Cakap Masjid pagi ini, hari ini, so ini adalah rakaman. Sebab dulu kalau Ustazah Liana ingat lagi, kalau dulu pernah ke studio kita secara live, kali ini kita cuba untuk tengok rakaman macam mana. Adakah kita dapat menghasilkan lebih lagi padat mungkin perkongsiannya. Jadi ini adalah juga cara-caranya untuk anda menerima ke Masjid Al-Amin untuk bulan Ramadan ini. Ini adalah kirakan last moments untuk kita kejar pahala. Betul. So hari ini Masya Allah topiknya Ustazah ada tentang apakah 5 perkara yang wajib kita ketahui sebelum Ramadan meninggalkan kita. Because we always take for granted yang kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. tahun depan. Betul. Allahu Akbar. So apakah 5 perkara ini Ustaz, ataupun antara last things for us to kejarkan untuk kita cuba untuk faham, dilakukan, ataupun kita at least kita tahu tak boleh terlepas benda ni sebelum Ramadan berakhir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka dengan Al-Fatihah dulu Kak Fiza. Boleh. Kak Fiza dah Al-Fatihah dah bacaan dia dah masya-Allah dah sedap. Masya-Allah. Jadi kita mulakan apa-apa pun dengan surah Al-Fatihah sebab kadang-kadang kita lupa yang Al-Fatihah ni ada banyak sangat fadilat dalam Al-Fatihah. So bagi orang macam baca Al-Fatihah, kenapa? Tak, setiap huruf dalam Al-Quran tu ada maknanya yang tersendiri, dan bukan makna sahaja, dia ada pahala, dia ada fadilat. Jadi dia adalah sesuatu petanda rahmat dan healing. Healing tu apa Kak Fiza? Ubat. Ubat untuk kita. Kadang-kadang kita lupa yang selagi kita boleh dan mampu baca ayat-ayat Quran, itu dah dikirakan nikmat. Masya Allah. Ada yang tak boleh nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selagi mana kita boleh buka majlis, buka sesuatu, mulakan sesuatu dengan surah Al-Fatihah, kita mulakan. Okay, jadi those of you who are watching, let's recite Al-Fatihah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. So sedih Ramadan nak tinggalkan kita, tapi yang sesuatu yang kita boleh make us feel better kan Fiza, is to know that our love for Allah Subhanahu Wa Taala dia tak seasonal. Dia tak only limited to just 30 days of Ramadan. And this year is only 29 days if I'm not mistaken. Pendek. It's not the usual 30 days. So I think the first reminder that before we share, sebelum Ustazah kongsikan 5 perkara yang kita perlu buat ataupun perlu ketahui sebelum Ramadan tinggalkan kita, ialah cinta kita ataupun hubungan kita dengan Allah sebagai seorang hamba, dia tak limited untuk 30 hari je. Walaupun bulan Ramadan dah nak tinggalkan kita, bulan-bulan lain masih ada barakahnya. Jadi bagi mereka yang rasa Ustazah tahun ni tak buat apa-apa, I puasa I tak lengkap, solat I tinggal-tinggal, tapi jangan putus asa ataupun jangan hampa, sebab selagi kita masih bernyawa dalam keadaan Islam dan iman, selagi itu Fiza kita masih ada peluang untuk kita buat yang terbaik. Yang pertama kan, 5 perkara Ustazah nak congest, is that the word? Concise kan? Concise, not congest. Congested. Congested is actually my nose right now. Ustazah, tadi kalau saya dapat muatkan sedikit Ustazah, tadi Ustazah kongsi tentang
memulakan cakap masjid dengan pembacaan Al-Fatihah. And I thought that was very beautiful. Yang kita selalu it's a very underrated thing to do. Kan selalunya bila saya dapat peluang untuk mengacarakan majlis ilmu, kita mulakan Al-Fatihah. And I think it's something that we all, saya take for granted untuk tak mulakan hari kita dengan Al-Fatihah. Macam we take it as surah yang you should know. Macam basic dalam solat. You should know, you should baca dalam solat aja. But actually you should read it every single time nak mulakan sesuatu. So mungkin ini adalah habit yang perlu kita lebihkan for this last few days of Ramadan, untuk kita mulakan everything with Al-Fatihah. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Kenapa setiap solat, setiap rakaat kalau Al-Fatihah tak dibaca, solat tak sah? Masya Allah. Itu je menandakan hebatnya fadilat surah Al-Fatihah. Setiap solat, setiap rakaat, kalau you tak baca Al-Fatihah, solat you tak sah. Maknanya rukun you tak sah, you kena buat balik solat. Dan surah Al-Fatihah ni dinamakan Ummul Kitab, maknanya the mother of the Quran, ibu ataupun penghulu segala surah-surah yang lain. Dan Rasulullah SAW sebutkan Al-Fatihah ni adalah syifa. Apabila seseorang sahabat sakit kan, kena racun kan contohnya, Nabi Muhammad SAW akan baca Al-Fatihah dan akan letak di tempat yang sakit. Jadi kalau banyak sangat hadis-hadis tentang Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah pun banyak macam-macam. Ummul Kitab, Ar-Raqi, the healer. Al-Fatihah is called the healer. Masya Allah. Jadi banyak sangat nama-nama. Kalau kita mungkin salah satu episod Cakap Masjid kita boleh Al-Fatihah betul-betul tafsirkan. Kita belajar sama-sama tafsiran surah Al-Fatihah. Ustazah, let's do it. Sebab kita banyak sangat let's do it. Let's do it tapi never did it. Kita let's do it but never did it. Tak apa, niat ada. Masya Allah, niat ni ada. Dah ada niat. So mungkin niat Ramadan ni lain sikit Ustazah. Kita do it. Kita do it. Bismillah. Sebab kemarin actually the last time kita buat Cakap Masjid Ustazah adalah bila di taman. Di taman 2 tahun lepas Ustazah. Di taman that long. Taman dekat Punggol. That Kesengkang long kan? I think after selepas saya ada lah. Tak ada. So that means it was at the taman tu. Nampak. Taman tu kita macam bagus ni, kita kena buat lagi ni rancangan macam rumah gini. you kat taman tu yang besar, rumah you tu yang ada tiba-tiba ada construction bunyi kat belakang. So waktu tu kita macam kita kena buat lagi lah macam gini. Okay, bismillah. Semoga antum jadi saksi. Kita nak buat sesuatu dan antum doakanlah kita akan terjadi. Did it. Kalau dilibatkan antum ni berarti jadilah insyaAllah ya. Antum dah jadi dah nampaknya ya. Jadi ingat antum nak apa? Tak bukan tak ada plural. Semoga kita akan makan Fatihah. That's beautiful Ustazah. Artinya kalau kita pecahkan apa yang Ustazah kongsi tadi tu, I think it's really like maybe satu episod penuh tu tentang nama-nama Al-Fatihah saja. Surah yang tersirat dalam surah Al-Fatihah. Dahsyat, tersurat dan tersirat. Masya-Allah. Surah Al-Fatihah. Jadi tak susah kalau nak mulakan sesuatu sebelum keluar rumah contohnya, sebelum mulakan majlis, sebelum kerja, surah Al-Fatihah. Ada dalam ayat tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tetapkan iman kita dan kita tetapkan perlunya kita untuk pertolongan Allah. Jadi sebelum you buat apa-apa, you perlu tolong Allah kan? You perlu Allah tolong as any form of assistance. So iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You nak buat apa-apa pun, nak shopping, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba tak terbeli. Okey, ini bukan surah Al-Fatihah ya. Ini 5 perkara yang perlu kita ketahui sebelum Ramadan berakhir. Perkara pertama yang Ustazah nak letakkan priority ialah untuk kita ingat Ramadan ni adalah sesuatu hadiah daripada Tuhan. Masya-Allah. Dia bila Allah dah kasih kita hadiah, kalau kita tak ambil hadiah tu, maknanya kita sombong. Jadi kita ada dalam 5 ataupun 4 hari, walaupun kita ada 2 hari je yang terakhir untuk Ramadan. Ini adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Sebab banyak di antara anak muda Ustazah, pakcik Ustazah meninggal dunia tak sempat nak jumpa 10 malam terakhir. Allah. Jadi bagi kita yang masih menonton episod ni, masih bernyawa, Fiza, Ustazah, Ifa, kita alhamdulillah masih dalam nikmat hadiah Tuhan. Sebab maknanya kita masih bernyawa, masih ada kemanisan Ramadan. Ramai yang tak sempat langsung nak jumpa minggu pertama Ramadan, apa lagi minggu terakhir Ramadan. Jadi kalau kita ingat ini adalah hadiah yang Allah pilih untuk berikan kepada kita, kita tak akan sia-siakan cinta Tuhan.
Jadi 5 hari terakhir ni you rasa penat pun, you kena tak boleh Allah dah kasih hadiah. Contohnya kalau Ustazah kasih visa hadiah kan, visa hadiah ni Ustazah lama simpan. Contohnya Ustazah nak belanja visa pergi umrah, lama simpan duit. Amin. Kan lama simpan duit tau. Cuba Ustazah kasih contoh masa hari tu mula-mula kita nak berikan hadiah kan untuk visa pergi umrah, nak simpan duit tu makan nasi dengan garam tak ada. Alhamdulillah Allah kasih cukup rezeki. Tapi kenalah simpan duit kan. Cuba bayangkan Ustazah kasih visa hadiah tu, visa kata tak nak lah Ustazah. Cuba bayangkan. Jadi kalau you tak buat yang terbaik untuk 4 hari atau 5 hari yang terakhir ni, ia diibaratkan you sombong. Tak apalah Tuhan, I tak perlu hadiah you. Sedangkan mereka yang dah tak cukup nyawa, yang tak sempat, mereka nak, kalau boleh mereka nak bangun, mereka nak bangkit kembali, nak cuba terakhir sebaiknya di Ramadan ni. Jadi kita ni jangan sombong, jangan angkuh. Selagi masih menonton episod ni, masih lagi dalam rahmat hadiah. Allah masih nak kasih hadiah. Allah boleh pilih tarik hadiah tu kan, tapi Allah tak pilih. Maknanya you bagi macam Ustazah, I pendosa, I I bukan di antara mereka yang layak untuk dapat hadiah ni. Itu persepsi you, itu bukan persepsi Tuhan. Selagi you masih bernyawa dalam Ramadan ni, masih lihat lagi, masih nonton episod ni, you adalah di antara mereka yang Allah terima. Okay, I akan kasih you hadiah Ramadan. Itu perkara pertama. Jadi jangan lupa, jangan sombong lah. That's a beautiful perspective Ustazah. Macam I never see it as like Ramadan tu adalah hadiah dari Allah SWT. Bila Ustazah katakan that perspective, like contohnya orang bagi hadiah umrah, you like tak nak lah, next time je, okay. Orang tu susah payah tu bagi awak hadiah umrah tu, tapi awak macam tak apa, next time. So seolah-olah macam you ada 2 hari tinggal untuk Ramadan, tak apalah, next time je, next year je, next year je, tak apalah. You dia bukan sombong tau Fiza. Dia macam tak appreciate macam tak apalah, tak perlukan lah. Tapi Allah lebih tahu yang kita perlukan Ramadan ni. You tak boleh fikirkan macam I nak ni, I nak, I tak nak, I tak nak. Ini bukan syarat you, ini syarat Tuhan. Jadi kalau kita faham yang Ramadan ni hadiah, kita akan rasa macam ya Allah, ni bukan hadiah biasa tau Fiza. Dia hadiah Ramadan ni, malaikat turun, malaikat Jibril turun, like the chief malaikat. You nak apa lagi? Masya Allah. You jangan rasa macam you ni terlampau hebat sampaikan you tak menghormati bulan Ramadan. Malam tu bila malam Lailatul Qadar, ratusan ribu malaikat turun, malaikat Jibril turun. You pentingkan dunia. Janganlah, ni hadiah Tuhan dah kasih, ambil. Kalau you tak ambil hadiah Tuhan untuk waktu-waktu yang lain, ni 4 hari 3 hari balance bulan Ramadan ni, you ambil hadiah ni. Ya, itu perkara pertama yang saya nak kongsikan. Perkara kedua, ini adalah peringatan bagi mereka yang belum lagi bayar fidyah dan bayar zakat. Tunaikan fidyah, tunaikan zakat. Banyak sangat agensi ataupun banyak sangat website yang menyediakan khidmat untuk bayaran zakat dan fidyah. Ya, jadi ada yang nak tunggu Ustazah sampai macam tak apalah, saya lambat-lambatkan jadi dapat. Is there any like macam kalau boleh macam zakat kan, kalau boleh sebelum takbir raya tu dah kena buat. Sebelum takbir raya, sebelum solat raya tu kena buat secepat mungkin. Selagi ada kemampuan, jangan delay. Jangan lengah. Betul ke? Betul, lengah-lengah kan. Jangan lengah. Dahsyat bahasa Melayu. Masya Allah, sebab pernah jadi penyiar Melayu kan. Jangan astagfirullahaladzim. Jangan lengah-lengah. Selagi boleh buat sekarang, buat zakat fidyah, zakat bayar zakat fitri dan juga bayar fidyah. Ya, lain you tak boleh satukan mereka. It's two different things. So you can go over to MUIS website, zakat website to get all your questions answered about zakat dan about fidyah. That is perkara kedua. Perkara ketiga, kalau kita belajar 2 hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis pertama, puasa adalah sebahagian daripada sabar. Okey, puasa adalah sebahagian daripada sabar. Nanti saya tolong Ifa edit nanti. Puasa adalah sebahagian daripada sabar. Dan dalam hadis kedua, sabar adalah sebahagian daripada iman. Kalau kita belajar dua-dua hadis ni, ia bermaksud puasa adalah 1/4 of iman kita. Wow. So macam kalau kita belajar hadis Nabi Muhammad SAW yang 2 ni, kita betul-betul put it next to each other. Kalau you bayangkan a pie or a pizza kan, half of the pizza is your
patience, and half of patience, half of sabar tu ialah puasa. Maknanya kan, sebenarnya fungsi puasa ni ialah untuk kita belajar ataupun ketahui kita ada kesabaran ke tidak. Sebab ada orang tu macam puasa ni kena lapar dahaga je ke. Kalau kita belajar hadis tu kan Fiza, Nabi Muhammad SAW sebutkan our fasting is half of patience. Dan lagi setengah tu mungkin kita nak happykan Allah. Lagi setengah tu mungkin kita nak buat yang wajib. Tapi tak mungkin untuk Fiza kita puasa 14 jam kalau kita tak ada sabar. Maknanya kalau you rasa Ustazah I tak ada perasaan sabar, Ustazah I tak ada kesabaran, that's not true. Kalau you mampu puasa 14 jam, siapa yang suruh you buat? Yes, memang you sayang ke Allah, tapi dibolehkan sebab Fiza ada kesabaran yang Masya Allah luar biasa. Tanpa sabar kita tak mampu nak puasa. Maknanya you nampak tak Fiza, hadiah demi hadiah demi hadiah. Allah dah kasih Ramadan, Allah kasih you nikmat sabar lagi. Jadi kalau kita cuba fahamkan, mungkin ni terlalu lewat untuk kita betul-betul meraihkan Ramadan. Tak, bagi Ustaz tak lewat lagi, ada lagi masa. Macam-macam Allah berikan dalam 30 hari ni. Allah ajar kita macam mana nak sabar, Allah ajar kita macam mana nak tahan, Allah ajar kita macam mana nak push away luxury. Macam mana tu nak cakap dalam bahasa Melayu, Fiza? Untuk kita jangan terlalu fill our heads dengan kemewahan, dengan melebih-lebihan, pembaziran, contohnya kan bila kita terlalu mengejar kebendaan. Contohnya kan doa bila Fiza buka puasa apa? Sebelum you makan atau minum tu doa apa? Banyak kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tapi doa yang Nabi ajar ialah apa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya-Allah. Zahabaz zama'u maknanya kita punya haus dah hilang, rasa haus dah hilang. Wabtallatil uruq, kita punya veins, kita punya urat-urat dah dilembutkan. Bila minum air dah lembut kan, dia dah tak rasa kering lagi. Wasabatal ajr insya-Allah, dan insya-Allah Allah akan tuliskan pahala kita. Masya-Allah. Kalau you baca doa tu kan, maknanya kita tak perlu berlebihan, kita tak perlu wagyu beef. Susah sikit Ustazah peminat wagyu beef. Tapi kalau you baca doa tu, apa-apa yang selagi dahaga you tu hilang, urat-urat you tu dah macam okay, dah moisten, is enough. Pahala you Allah dah catat. Tapi kita macam satu meja tu kan Fiza, kita kena nasi ambeng, kuih dan muih, dessert beraneka macam banyak. Tapi kalau you ikut doa tu, it doesn't take a lot for us to survive. But selama ni kita macam I nak tu. Lapar mata. Permata tu apa? Lapar mata. Lapar mata. Yeah. I mean ni guilty juga sebab I dengan Fiza kita buat Fizzao kan. Asam pedas tak boleh satu ikan. Dia kena 5 macam ikan. Itu lain kerjaya Ustazah. Itu lain episod. Itu lain episod, okay? So saya belajar juga kalau saya nak beli barang sekarang ni. Sebab dulu saya suka beli barang waktu saya lapar. Jadi you akan semua nak times beli. 10 semua nak beli. Bila especially kalau bazar. So now I feel like going to bazar adalah selepas awak dah kenyang, dah buka puasa, baru pergi. Lepas tu pergi tak boleh apa-apa. Tak boleh apa-apa. Atau you akan beli tapi you secukupnya. Sahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajri insya-Allah. Nampak. I segera nak sebut lah, takut sebab dia punya call-call lah dia. Mana ada. Itu antara doa yang kita macam cukup lah. I dah minum, selagi dahaga I dah hilang, cukup. Sabatal ajr, pahala kita Allah dah tetapkan. Itu perkara yang kedua. Ketiga. So yang pertama tadi apa? Adalah Ramadan adalah hadiah yang Allah pilih untuk berikan kita. Yang kedua, pentingnya tunaikan zakat dan juga fidyah bagi mereka yang belum. Yang ketiga ialah puasa adalah puncak kesabaran kita. Kita tahu kita sabar tahap macam mana. Lagi kalau mereka yang addicted to coffee, Fiza, alamak, 12 setengah hari tu kalau dah tak dapat kopi tu macam geletar.
Macam Ustazah, because I'm a coffee addict. I drink a lot of coffee kan. So bila bulan puasa ni Ustazah tahu macam actually selama ni Ustazah minum banyak sangat kopi. Actually boleh je 12-13 jam tau. Hampir 14 jam kita puasa setiap hari. Masya Allah. Kalau tanpa sabar kita tak mampu. Jadi setiap individu yang sedang menonton sekarang, alhamdulillah kerana Allah dah kasih kita kesabaran, nikmat sabar. Sebab ada yang tak ada, mereka buka puasa. Tak ada kan, tak ada kesabaran, tak boleh lah, tak apalah, tak apa, Allah faham. Tak ada kan, Allah tak kasih nikmat sabar tu, mereka buka puasa. Nampak tak? You see how Ramadan is a gift within a gift. Dalam hadiah dalam hadiah yang lain. Masya Allah. Okay. Lain kali kita nak buat topik juga. Saya ada topik dah debat tu tentang Allah faham. Allah faham. Kita Allah selalu faham dia macam tak payah terawih lah. Terawih kan sunat. Allah faham. Allah faham. You faham ke tidak azab Allah? Deng. Allah, takutnya dengar tu. Tak boleh, tak boleh. I think that in itself ada satu topik yang saya kemarin baru cakap dengan kawan saya tentang tak apa, Allah hashtag faham. Allah faham. Allah faham. So untuk kita juga tak nak hold ourselves to be accountable. I feel like it's a way of, ni pasal diri I sendiri tau, dia buat diri kita macam tak apa, Allah faham. Tapi sebenarnya it is scary. Cuma you try to lari daripada the accountability. Betul, kan. So mungkin kita akan buat topik cakap masjid ataupun out of it tentang Allah faham. Topik yang apa tu, an overused phrase. Betul. Betul. Jadi yang keempat Ustazah, tentang apakah perkara yang kita perlu untuk ketahui, mesti tahu sebelum Ramadan meninggalkan kita Ustazah. Tadi kan persepsi ataupun mindset Allah faham ni kan, kadang-kadang itu yang membuatkan kita tak buat apa-apa langsung. Kalau you sentiasa nak mengharapkan, memang rahmat Allah tu luas, tapi jangan sampai you memperlekehkan rahmat Tuhan. You tak buat apa-apa, hak Allah you tak jaga. You ini Ramadan, puasa kan. Ustaz nak bacakan satu hadis ni. Ini masuk perkara keempat. Ini perkara keempat ni, you kena jaga hak Allah. You tak boleh sibuk, Allah faham, rahmat Allah tu luas, yang akhirnya you tak buat apa-apa pun. You sebagai seorang hamba, bila you pergi berdiri depan Allah tu, Fiza, kita tak ada apa-apa, kita kosong. Tergamam sikit-sikit. Cuba bayangkan, you jumpa Tuhan, bagi you dah lakukan secukupnya. You berdiri depan Allah, kurang, tak cukup. Amalan you tak cukup. Cuba bayangkan. Jadi kita tak nak macam tu. Yang keempat ni, belin Boleh the balance of the remaining of hari-hari Ramadan yang kita masih ada ni. Nak baca apa? Kalau you mungkin you dalam keadaan haid, you tak boleh solat, ataupun mungkin you dekat hospital kan, ada banyak yang sakit, mungkin dehydration, mungkin tak cukup air, jadi mereka di hospital banyak actually tahu Fiza, a few of my anak murid yang masuk hospital because of dehydration. So you tak tahu nak buat apa. You rasa macam saya dah tak mampu sebab I kerja shift. You tak tahu ni 4 hari belen, 3 hari belen ni I nak baca apa. Ni adalah doa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan Sayyidah Aisyah. So dalam perkongsian tu ialah perbualan di antara Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tak tanya Nabi bila Lailatul Qadar. Nampak tak adab bertanya. Ini walaupun Sayyidah Aisyah adalah isteri Nabi, dan Sayyidah Aisyah tahu Nabi Muhammad SAW mungkin ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tapi dalam perbualan tu Aisyah tak tanya, you tell me right now when is Lailatul Qadar. Exactly. You tell me. Kan you akan dapat wahyu ke apa. Tapi tak. Nampak tak, bila cara adab nak bertanyakan soalan walaupun tentang agama, kena ada adab masing-masing. Jadi dalam perbualan tu Sayyidah Aisyah tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Dan Nabi tak wajibkan tarawih, Nabi tak wajibkan pergi iktikaf kat masjid. Itu adalah sunnah yang Nabi amalkan. Tapi Nabi apa yang beliau jawab kepada Sayyidah Aisyah, baca doa ni. Maknanya doa ni boleh diamalkan oleh sesiapa saja. Walaupun you sakit ke, you kerja shift ke, you tak boleh solat ke, you dalam keadaan nifas ataupun haid, doa yang Nabi ajarkan Sayyidah Aisyah pada malam tu
adalah doa yang semua orang boleh amalkan. Jadi you tak boleh cakap Allah faham, I tak baca doa tu, Allah faham. Ni dah tak, dia tak boleh skip lagi. Dah tak boleh skip lagi. Apa doa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni untuk diri sendiri, fa'fu anna untuk kami semua. Ya Karim. Bezanya antara al-afu dengan maghfirah ni, maghfirah tu maknanya you ask Allah Subhanahu Wa Taala untuk forgiveness. Kan, you Allah maafkan, ampunkan. Tapi al-afu ni maknanya Allah ampunkan dan Allah akan erase. Seumpama you tak buat apa-apa. Amin. So cuba bayangkan kalau you termakan asam pedas 5 ikan, membazir lepas tu buang. Allah. So Allahumma innaka, taklah itu dosa. Kita mungkin banyak sangat dosa yang kita banyak sangat. Dia macam solat, apa ni, ghibah namimah. Ghibah namimah tu maknanya you mengumpat ataupun you mengadu domba. Is that the right word? You mengadu domba, you mengutuk orang, menghina, you cakap aib orang, kan banyak sangat. Jadi kalau walaupun you tak boleh solat, walaupun you tak ada kemampuan masa tu sebab you tak sihat, you terlantar ke atas katil hospital contohnya, doa ni boleh diamalkan oleh sesiapa saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Ini perkara yang keempat Ustazah nak kongsikan. So Ramadan ni masih ada. Jangan fikir macam Ustazah it's too late, dah terlalu lambat. Tak. Masa tu kalau Allah kasih barakah kat masa tu, kita rasa macam cukup, kita dah lakukan cukup. Jadi jangan rasa macam dah tinggal 3 hari je, 2 hari je, I tak boleh catch up. Ini bukan catch up, ini bukan pertandingan catch up. Ini pertandingan you ikhlas ke tidak apa you buat. Ikhlas tak? Jangan sia-siakan apa yang ada tu tinggal. Masih ada. Macam exam period tengah happening ni, you feel like tak payah belajar dah langsung. Ni tengah sikit ni, it's okay. Masih boleh. Kita jangan sia-siakan dalam apa ni fadilat ada barakah. Kalau ada barakah kat masa tu, 5 minit pun rasa macam 50 minit. Masya Allah. Barakah. You ingat masa kita pergi umrah kan, Fiza? Macam baru hari kedua rasa macam dah berapa hari sebab kita ada pula kekuatan solat 5 waktu. Ada pula lepas solat 5 waktu kita solat sunat. I remember kita baru touchdown dari Singapore, daripada airport, terus umrah. Terus pergi umrah. Lepas tu kita buat subuh. Then we did many things. And then baru tengok jam 10 pagi. Masih jangan barakah tu sebab maknanya kalau doa ni di antara doa kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan, ya Allah berikanlah keberkatan untuk waktu kita. Masya Allah. Kenapa kita 24 jam sehari tapi kita rasa macam tak cukup, tapi sahabat-sahabat dulu boleh hatam Quran berapa kali dalam satu hari. Macam apa perbezaan? Kenapa perbezaan? Ada yang kata Ustazah mereka dah hafal jadi senang. Tak, walaupun hafal perlu ada masa untuk baca balik. Kan 30 juzuk panjang. Maknanya ada keberkatan dalam waktu mereka. Jadi Ramadan beberapa jam lagi sebelum Ramadan tinggalkan kita, ada barakah Ramadan, masih ada ratusan ribu malaikat baca doa tu selebih mungkin. Masya Allah. Sebanyak mungkin. Ini I feel personal attack by this. Kadang macam like baru buka tiba-tiba dah subuh. Betul, tertidur. Nak sahur dah. Macam where did the time go tu, tak ada macam you rasa kita apa ni malam ni I nak qiyam ataupun lepas isyak nanti lepas tarawih kita apa nak tambah lagi. Tiba-tiba je you tak tambah dah 3 minggu Ramadan berlalu. Betul, cepat. You feel like sia-sia. Betul. Jadi ya Allah, so this last nights of Ramadan, kalau you rasa you dah sia-siakan, kita jangan tambahkan lagi perasaan tu. At least we do 2 good nights. 2 very good nights, insyaAllah. 3 very good nights, insyaAllah. You yang jangan tinggalkan yang wajib. Itu memang kita kena, walaupun bukan dalam Ramadan, wajib kena jaga. Itu perkara pertama yang Allah akan tanya. Solat 5 waktu you macam mana? You tak boleh cakap Allah, I solat tarawih 20 rakaat tau. Solat tarawih sunnah tak boleh ambil tempat yang wajib. Jadi kalau you tak tahu Ustazah ni 3 hari yang terakhir ni I nak buat apa, jaga solat wajib you. So, jangan abaikan yang wajib untuk kejarkan yang sunnah. Wajib tu kena jaga 5 waktu tu. No matter what. No matter what. Tapi you jangan, you kenalah rasa agama ni bukan sesuatu bebanan. Allah tak pernah nak susahkan hidup kita. Kita perlukan solat lebih daripada solat perlukan kita. You ingat Allah perlu ke solat you? Allah nak solat you. Beza. Kita perlukan solat. Jadi jangan, don't make it like Allah needs me. Allah loves you.
but you need Allah. It's two different things. Ya, so perkara keempat, kalau tak tahu Ustazah ni dah berapa minit ataupun berapa jam je lagi ni, berapa saat je lagi ni sebelum Ramadan tinggalkan kita, I tak tahu nak buat amal ibadah macam mana. I baru berjinak-jinak dalam hijrah. Baca doa yang diajarkan daripada Nabi ke Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Rabbal Alamin. Doa lagi satu yang Ustazah nak kongsikan, kalau tak tahu juga, ni adalah doa yang Ustazah amalkan sejak mula Ramadan. Masa baru-baru balik umrah tu, Ustazah pegang tasbih, tapi tasbih asyik pecah. Pecah satu persatu tu. I tak tahulah good thing ke bad thing. Pecah je tasbih Ustazah tu, tak tahu nak buat apa. Ni adalah zikir yang Ustazah baca. Dia adalah zikir Nabi Yunus kan. Bila Nabi Yunus tenggelam dalam apa ni, perut whale tu apa? Whale. Zannun. Paus, ikan paus kan. Doa ni yang keluarkan Nabi Yunus alaihissalam kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi throughout Ramadan ni Ustazah baca ni dua zikir je. Senang, walaupun Ustazah dalam keadaan tak boleh solat, Ustazah baca dua zikir ni. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tiada sesiapa orang Islam yang mulakan doanya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan mereka mintakan apa-apa pun hajat kecuali Allah akan kabulkan. Masya-Allah. Jadi sebelum you minta Allah apa-apa, you nak $1 million ke, you nak lose weight ke, you nak tak tahulah apa, you nak barakah dalam kerjaya you mulakan doa you dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak sampai satu saat pun Fiza baca. Mudah kan. Jadi cuba bayangkan Ramadan ni, you tanamkan habit baca dua zikir ni sampai malam raya. And I think I'm speaking of someone yang mungkin tak hafal banyak doa. Ini adalah Ramadan yang mungkin awak dapat, you know, tell yourself, okay, I make sure Ramadan I nak kena hafal 3 doa contohnya. So pergi kerja naik MRT, tunggu di perhentian bas, untuk awak just buka that particular surah yang pendek tu untuk awak amalkan. I think by the time you hit 100, insyaAllah dah hafal ya. Yang kelima Ustazah, apakah yang terakhir, kelima yang kita mesti tahu sebelum akhirnya Ramadan ini? Okay, Ustazah kongsikan hadis ni. Ini harapan Ustazah kongsi bulan puasa ni kita sambung pada bulan-bulan yang lain. Oh, okay. Kita sambung. Ni kan balance tinggal berapa hari je puasa ni. Siapa yang selama ni dah tinggalkan puasa, besok puasa. Selagi you mampu nak puasa, you puasa. Sebab apa? Ibadah puasa ni lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis ni, dalam hadis Qudsi, qala Allah azza wa jal, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus yawma idzin wala yaskhab fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im wallazi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu famis sha'im atyab indallah yaumal qiyamah min rihil misk walis sha'im farhatan panjang pula Fiza, yafrahuhuma iza aftar fariha bi fitrihi wa iza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Basically Ustazah akan rumuskan. Nabi Muhammad SAW sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis Qudsi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh kaum Adam ataupun seorang manusia tu, individu, amalan baik tu ialah untuk kita sendiri, kecuali puasa. Puasa adalah amal ibadah yang kita buat untuk Allah. Lepas tu dalam hadis ni kan, Nabi Muhammad SAW sebutkan, kalau you buat satu baik, contohnya Fiza buat satu amal baik, buat podcast ni, setiap amal ibadah dituliskan between 10 to 700 hasanat, kebaikan. Maknanya kita buat satu episod ni Fiza, kita tak tahu apa yang Allah suruh malaikat tulis. Masya Allah. Kalau yang lihat mungkin 700 ataupun 7,000, kita tak tahu, mungkin Allah kalikan 7,000 times 700. Masya Allah. Maknanya dalam hadis tu Nabi sebutkan, setiap amal ibadah yang baik Allah suruh malaikat tulis di antara 10 ataupun 700 hasanat kebaikan. Kecuali puasa.
puasa adalah untuk Allah, wa ana ajzibi. Dalam hadis tu Allah sebutkan dalam hadis qudsi, kecuali puasa adalah sesuatu yang Allah akan tuliskan ganjarannya. Maknanya it could be more than 700. Kan kalau kita buat satu episod ni, kita dapat 10 ataupun 60 ataupun 600 sampai 700 maksimum. Tapi Allah sebutkan kan, illa siam, kecuali puasa, aku akan tuliskan pahala apa anak hamba tu dapat. So you tak tahu, mungkin you dapat 7 million, you puasa besok is the only day you puasa. You tak tahu berapa Allah tuliskan kebaikan untuk puasa itu. Dalam hadis yang Allah sebutkan, illa siyam wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan letakkan ganjaran kepada siapa yang berpuasa. Dan dalam hadis ni, apa yang Nabi sebutkan, untuk mereka yang berpuasa, mereka terdapat 2 kebaikan ataupun 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama tu apa, Fiza? Bila you buka puasa, you dapat apa kebahagiaan? Nafsu. Dapat makan, kebahagiaan nafsu pula. Makan tu nafsu kan. Sebab depan meja saya macam-macam. Ada kuih raya. Dah ada kuih raya dah. Ustazah. Hadis tengah epic-epic ni, tiba-tiba nafsu. Dapat. Sebab Ustazah bila saya keluar, saya order air sampai 3, Ustazah. Betul. Kadang-kadang 6. I pernah buka dengan pizza, kadang-kadang 6. Tak apa, dia habiskan. Nanti tak membazir, dia habiskan. Dalam hadis ni, bagi mereka yang berpuasa, farhatan, mereka ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ialah apabila mereka dapat buka puasa. Maknanya puasa kita dah selesai. Masya Allah. Kita tak pernah terfikir, dah boleh makan. Tak, maknanya Allah dah selamatkan you sampai puasa you tu dah selamat you tunaikan. Itu adalah kebahagiaan pertama. Banyak yang tak lepas puasa full day, Fiza. Jadi bila kita buka puasa tu, alhamdulillah, puasa kita hari ni dah selesai. Dah selamat. Dan kebahagiaan yang kedua ialah bagi mereka yang berpuasa, dah disediakan pintu syurga. Nama pintu syurga tu Rayyan. Dan tak ada sesiapa yang dapat masuk pintu syurga tu kecuali mereka yang pernah berpuasa. Jadi kita penat 30 hari puasa ni, kita dah selamat kat dunia. Dan kebahagiaan yang kedua ialah setiap mereka yang pernah berpuasa dijanjikan jumpa Tuhan. Jadi ini adalah kebahagiaan. Macam you rasa macam you lapar, you dahaga, you sia-sia, penat. Tak boleh nafikan penat. Tapi dalam hadis ni, kebahagiaan kedua ialah kita pasti akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berpuasa tu tak ada hijab nak jumpa Allah. Maknanya pintu, kalau kita ada special pintu kan, pintu Rayyan, orang lain tak boleh masuk kecuali kalau you pernah puasa. Pintu tu you boleh masuk. Siapa kat belakang pintu tu? Allah. Cuba bayangkan, you buka pintu, pintu Rayyan, okey, buka pintu, Allah tengah tunggu you. Kan? Jadi tak sia-sia. Ini adalah kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Jadi 2 hari yang terakhir ke 1 hari yang terakhir, walaupun 1 hari yang terakhir, puasa ni Allah sendiri yang akan letakkan ganjaran. Jadi jangan sia-siakan. Sebab kita tak tahu berapa banyak Allah letak kat dalam report book kita tu. Dan harapan Ustazah kan, Fiza, kita bila dah sampai syurga, amin, kita tengah berpuasa ni, kita doa kita sampai syurga. Bukan pintu Rayyan je yang tunggu kita, pintu-pintu lain pun tunggu kita. Jadi kita boleh pilih nak masuk syurga dari pintu mana. Masya Allah. Thank you, Ustazah. Sadaqallahul azim. I feel like that's so beautiful sebab we jangan jadikan puasa tu sebagai satu beban. So kita kena rasa excited untuk menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. How do I say that? Macam kadang-kadang you rasa like, puasa aku hari ni Allah terima tak terima. Because you know what you've done that's wrong on that day. So I really hope. Ustazah pasal nangis tadi. Saya cakap nafsu. Tapi kenapa yang nangis, Fiza? Which part? The pintu Rayyan ke? Ya Allah dah selamatkan puasa you ke? Why? Maybe the penonton can resonate, faham kenapa Fiza nangis. Macam I think you're right, like we take puasa for granted. Macam kita lupa yang puasa ni nikmat. Nikmat untuk kita puasa. Dan kadang-kadang bila macam saya have to admit, there's
puasa is a lot of aspects to it kan. Bukan Betul. saja nak menjaga makan dan minum kan. And bila Ustazah baca hadis tu tentang kita dijanjikan bahawa kita akan dapat berjumpa Allah, I feel like you nak apa lagi? Dengan effort I yang tak seberapa ni, do I even deserve it ke tidak? Tapi Allah begitu merciful, yang dijanjikan begitu hebat sekali kan. Betul. Masya-Allah, masya-Allah. Cuba bayangkan, betul masa kita puasa ni kan epic tau pahala, insya-Allah si amin. Pahala kita epic. Mana kita berpuasa, mana kita solat masa puasa, mana kita tahan mana kita bayar zakat, mana kita give sedekah, is a lot at the same time. Ya, so ingat hadis tu, farahatan, 2 kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Kebahagiaan pertama ialah apabila Allah dah selamatkan puasa kita, dah selesai puasa kita, dah sah puasa kita, kita buka puasa. Dan kebahagiaan kedua ialah semua yang berpuasa dijanjikan liqa'illahi ta'ala, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. You cubalah sikit baca Al-Fatihah dengan taranum. Bismillah, dengan gini kau Ustazah Atika kan selalu gini untuk letakkan echo. Ar-Rahman. Masuk. Wah, surah Rahman. Surah Rahman. Beautiful. We just did surah Rahman. Al-Quran. Khalaqal insan. Tak sama macam Ustazah Atika. Masya Allah. Antara perkara saya sangat bersyukur tahun ni adalah saya RKQ. Dah masuk RKQ dengan Ustazah Liana Musfira, dengan Ustazah Atika. Dan Alhamdulillah, thank you Ustazah, sebab Jumaat ini adalah khatam Al-Quran. Yes, di Masjid Raudah, insya-Allah. Insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Amin. Allah terima setiap bacaan kita, setiap surah, setiap juzuk, setiap kalimah, setiap jumlah, setiap huruf. Dan semoga setiap derma anda ke Masjid Al-Amin, inilah QR code sekali lagi, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata Ustazah ya, dalam keadaan kita berpuasa dan kita bersedekah pula tu kan, bersedekah buat setiap hari, cuba buat walaupun jumlah sikit, contohnya $10 je, buat setiap hari, malam ni, besok malam, lusa, buat setiap hari dengan niat Allah terima. Amin, dan amin, niat amin. Sampai, niat sedekah you tu sampai. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Letakkan infak Ramadan, kalau anda nampak dia punya tempat apa tu, kod-nya, reference dan dengan niat juga, ya Allah semoga duit yang awak dermakan ni digunakan untuk pihak masjid membeli makanan untuk mereka berpuasa, untuk mereka bersahur, dan dapatlah kita meraih pahala yang lebih untuk hari-hari terakhir Ramadan ini. Thank you so much Ustazah. Infakkan ataupun sedekahkan untuk mereka yang tak mampu. Contohnya mak bapak yang dah tak ada kan, you tak tahu macam mana nak amalkan, tak tahu macam mana nak tolong mereka. Mereka mungkin dah tak mampu lagi kan. Jadi you biar sedekah tu you niatkan untuk mereka yang dah tak ada lagi, ataupun untuk mereka yang tak mampu. Boleh Contohnya, Ustazah? Boleh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, you transfer $50 ni, you niatkan untuk bapa you ataupun ibu you yang dah tak ada. Sebab kan kita nak sedekah jariah kan, kita nak sedekah yang masih continue, sambung sampai akhir hayat kan. Jadi you boleh sedekah on behalf of someone yang no longer is alive. Niatkan Niatkan. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Thank you Ustazah. Thank you for letting us know this. Dan ini adalah tentunya peluang untuk anda dapat like, comment dan share video ini pada lebih ramai lagi kawan-kawan anda yang juga merasakan bahawa you've not done enough this Ramadan. Dengan Ustazah Liana Musfira, I'm excited sebab kita ada satu lagi episod bersama, insya-Allah, untuk Jumaat terakhir dalam Ramadan kali ini.